Sawadika, hari ni saya buat pau lagi. Hari ni saya buat pau ayam, macam pau Cina tu. Kita tengok tu. Sangat cantik tu. Ngam ngam nanti pau na macam no. Ni nan pen pau masa wah. Okey, tu. Dia punya cantik gebu. Kita tengok isi dia. Tu. Dia punya lembut. Memang lembut lah. Lembut gila. Memang sedap lah ni pau ni. Okey, ni nak kaisap 100 gram, ayam cincang 400 gram. Saya tak you. Kicap cair, sos tiram, serbuk lada, kicap perasa, kicap cendawan, gula, minyak bijan, naman nga. Okey, kicap pekat. Tao you can ซาวให้มันเข้ากันเกาsebati. Tem tak idam tak it. Tambah sedikit kicap pekat. Okey, harus perap. Mak wayang no yam nengในตู้เย็น Perap sekurang-kurangnya 1 jam dalam peti ais. Yang ni saya dah perap semalaman. Campak wai keun neng. Okey, kita goreng, masukkan minyak. Masukkan 4 ulas bawang putih cincang, 4 ulas bawang merah cincang. Hua tiam sap teh krip, hua hom se hua, kuah po hom, goreng sampai wangi. Sai hom nyai, han tau hua neng. Bawang besar potong dadu. Sai kai thì rau mak, masukkan ayam berapan. Sai ngoyong ngun sakit, camping saya wah. Serbuk 5 rempah. Tambah sedikit kicap pekat supaya warna dia lebih cantik. Okey, saya nampeng cakung sakit. Masuk sedikit bancuhan tepung jagung. Okey, suk letak pakwai. Okey, dah masak, kita angkat ke tepikan dahulu. Okey, ropau peng, kita bancuh tepung. Peng gandum cap ros 1/2 kilo. Tepung gandum cap ros 1/2 kilo. Peng roi neng. Gula 100 gram. 2 sudut teh yeast, 2 conca yeast. 1 sudut teh baking powder, conca neng. Susu 125 ml. Ini num roi jep Thêm nam yin roi jep 5 ml. Air 125 ml. Saya long tiit-tiit, masukkan sedikit demi sedikit. Kuan pai rei-rei, sambil kacau. Tambah lagi susu tadi. Thêm 2 món. Okey,วันนี้นะชำนวดกับมือ Hari ini saya uli tangan. Setengah orang tak ada bread maker, tak ada apa stand mixer kan. Kita uli tangan. Senang saja. Disak saja. Kalau nak pakai bread maker pun boleh. Okey, peng hang lo thêm nam sakit. Tambah air sikit. Sebab dia agak kering. Lalu nuat. Uli. Masuk shortening 50 gram. Ini saya shortening 50 gram.คนไทยอยากอะไรอยากเนยขาวซะวันนี้ Uli sat. Nuat สักเดียว พอปานนี้โอเค ปิดปักไว้ครึ่งยาม Tutup, perap setengah jam. Okey, roi peng sakit. Tambah tepung sikit. Okey, selepas setengah jam, pokoknya tai kering jamที่เราปักไว้นั้นเราออกมาเรานวดsakit. Kita uli sikit. วันนี้ไม่ใส่ตุ้งมือ เพราะว่ามันทำยากใส่ตุ้งมือ Hari ni saya tak pakai sarung tangan sebab susah nak buat kalau pakai sarung tangan. Okey,แล้วเราเอามาแบ่งเป็น16หน่วยหนึ่งประมาณ58 gram. Okey, kita bahagikan kepada 16 biji. Satu biji tu dalam 58 gram ya. Ataupun nak buat kecil besar sesuai selera ya. จีทำเด็กทำใหญ่ก็ได้แล้วฮะนี่ของหนาจำทำนั้น58 กรัมหนาจำทำ16 หน่วย
Saya buat 16 biji. Okey, tekan bagi leper. Hing hai ben. Cai mai hai man bang. Kita pakai kayu bagi nipis. Belah licin ni bagi duduk luar. Tak balen ni hayo nok. Tak mai balen ni hayo nai. Masuk inti. Sai-sai. Lepas tu kita kelem. Ropap pan ni no. Hai man met sai. Bagi tutup inti. Kuntai yak cap cip. Kat atas tu kita belit-belit sikit. Tak bunda han sakitnya. Hai sai man lo. Jangan bagi terkeluar isi. Lapik kertas, rong kadat, lepas masai nai morning. Letak dalam pengukus, rehatkan selama 10 minit. 80 nathi, 7 nathi. Kukus selama 7 minit. Okey, angkat sekali dengan penutup. Jok tang fa. Pakwai 5 nathi kon ropet. Biarkan bertutup selama 5 minit. 5 nathi ropet. Selepas 5 minit baru kita buka.